Banjaran Himalaya, tanah di mana gunung menyentuh langit, dan setiap langkah adalah perjalanan jiwa. Sebelum menjejakkan kaki ke Everest Base Camp, Annapurna Base Camp, Lembah Lantang, atau Mardi Himal, persediaan adalah kunci. Latih stamina dengan berjalan jauh dan mendaki bukit. Kuatkan otot kaki, core dan bahu. Cuba hiking tempatan dengan beg galas berisi. Ingat, perlahan dan konsisten lebih penting daripada laju. Bawa beg galas ergonomik 30 hingga 50 liter. Pakaian berlapis, base layer, fleece, jaket karis angin, dan jaket bulu angsa. Kasut trekking karis air dengan cengkaman kuat adalah sahabat terbaik. Jangan lupa, trekking pal, hadlampi, dan botol air. Kenali tanda-tanda akut mountain sickness. Hormati ritme gunung, berjalan perlahan, bernafas dalam. Dan hargai tradisi Sherpa serta komuniti tempatan. Trekking bukan sekadar fizikal, ia juga budaya dan rohani. Bekalkan tenaga dengan bar tenaga, kurma, dan kacang. Minum sekurang-kurangnya 3 liter air setiap hari. Simpan kit ubat asas, Panadol, plaster, dan minyak angin. Dapatkan permit trekking dan insurans perjalanan. Rancang masa anda, Everest dan Annapurna sekitar 10 hingga 15 hari, Lantang 7 hingga 11 hari, Mardi Himal 5 hingga 9 hari. Banjaran Himalaya bukan sekadar destinasi, ia adalah doa yang bergerak, nafas syukur di udara tipis. Bersedialah, dan biarkan gunung mengubah diri anda.